pagi antara masak, esok jangan layu-layuan. Insight kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Hai dan Assalamualaikum. Hari ini tanggal 1 Julai 2026, SMK Darul Rahmat 1 mengadakan Majlis Persaraan Cikgu Ahtamizah binti Ramli selaku bekas penolongkanan hal ehwal murid SMK Darul Rahmat 1. Majlis persaraan ini diadakan sebagai tanda penghargaan tertinggi kami atas segala jasa, pengorbanan dan dedikasi yang telah cikgu curahkan kepada kami sepanjang tempoh cikgu mengajar. Tanpa mereka lagi masa, jom sama-sama kita saksikan majlis yang akan berlangsung pada hari ini. Kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang-Mu, Engkau menghimpunkan kami pada hari yang penuh bermakna ini bagi meraihkan persaraan insan yang amat kami kasihi, Cikgu Ahtamizah binti Ramli. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, sesungguhnya beliau telah mengabdikan usia, tenaga, ilmu dan kasih sayangnya demi mendidik anak-anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat hari. Yang berbahagia, Yang Mulia Raja Sarifah binti Raja Ismail, Ketua SMK Darul Rahmat 1, yang berusaha dan diraikan Puan Ahtamizah binti Ramli, mantan pelaksanaan HEM SMK Darul Rahmat 1. Yang berbahagia Encik Muhammad Zaidi bin Ismail, pelaksanaan pentadbiran SMK Darul Rahmat 1. Yang berusaha Puan Nur Safina binti Saleh, pelaksanaan co-curriculum SMK Darul Rahmat 1. Barisan guru-guru kanan, kaunselor, ahli-ahli kelab aspirasi, guru dan staf Darul Manhaj, Aspire di High, dan anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang indah, iaitu kita ingin meraihkan persaraan seorang insan yang amat kita hormati dan sanjungi. Bagi pihak kelab aspirasi guru dan staf, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Cikgu Ahtamizah atas segala jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera, salam madani. Terima kasih pengurusi majlis dan juga Ustaz yang membacakan doa sebentar tadi, yang diraikan Cikgu Ahtamizah binti Ramli, mantan PBM SMK Darul Rahmat 1. Jawatan penolongkanan HEM bukanlah satu tugas yang mudah. Ia menuntut kesabaran, kebijaksanaan, ketegasan dan juga sifat penyayang dalam mengurus berbagai kerana serta cabaran. Namun, Cikgu Ahtamizah telah membuktikan bahawa semua cabaran tersebut mampu dihadapi dengan penuh profesionalisme, keikhlasan dan dedikasi. Bagi pihak seluruh warga SMK Darul Rahmat 1, Cikgu ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan sumbangan yang telah dicurahkan sepanjang tempoh kekhidmatan beliau. Segala usaha dan bakti yang telah ditaburkan akan terus menjadi inspirasi kepada kami semua warga SMK Darul Rahmat 1. Buat kata pepatah, harimau mati meninggalkan benang, manusia mati meninggalkan nama. Begitulah juga dengan seorang pendidik. Persaraan bukanlah nak tahu pada biasa, tetapi merupakan permulaan kepada satu fasa kehidupan yang baru. Nama dan sumbangan Cikgu Ahtamizah akan terus terpahat dalam lipatan sejarah sekolah ini dan sentiasa dikenang oleh seluruh warga SMK Darul Rahmat 1. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama
Berakhirlah bikisan kenangan buat cikgu yang paling kami sayangi. Selepas berpuluh tahun mendidik anak bangsa tanpa jemu, kini tibalah masanya cikgu menikmati hari-hari persaraan dengan penuh ketenangan. Sebelum cikgu melangkah pergi, izinkan saya titipkan serangkap pantun. Bunga melati tumbuh berseri, tumbuh mekar di tepi titi. Walau jauh membawa diri, kasih cikgu tetap di hati. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.